Kak Eti marah ke Dr. National? Tak adalah, Kak Eti tak marah. Dia kan orang lebih kenal. Korang tengoklah, diorang laki bini ni pengaruh diorang ni besar. Banyak yang kenal Kak Eti pun daripada dia. Apa ni, macam ni tak, sekejap. Dia macam terpanggil pula nak bagi sepatah dua kata korang. Okey. Sepatah dua kata. Sila. Apa tu, macam uncle lah, uncle Uncle. Okey, uncle dah orang kata anak ni, anak. Uncle ni orang luar. Kan, pemerhati. Pemerhati dah 20 tahun. Aceh. Sikit-sikit je, 20 tahun. 22 di. 22 tahun. Lama uncle ni memerhati apa yang berlaku ke atas diri sendiri juga. Banyak yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku tu yang kita dengarlah cerita-cerita malam tadi. Okey, dengar. Okey, Dua pihak berada di tempat dan pada masa yang salah. Kerana kedua belah pihak ni background mereka berbeza budaya, berbeza mindset, berbeza, semuanya berbeza-beza-beza. Jadi seperti macam yalah, orang baru berkeluarga kan. Jadi isu-isu tu biasalah. Tapi bila sekarang ni laman sosial, lepas tu glamour pula. Apa kita nak nangis dah, nak gelak tengok. Betul, serius, tak adalah tadi masuk abu. Okey. Bila public figure, lepas tu bila zaman sekarang orang akan cakap jaga tepi kain orang lah. Sebenarnya istilah jaga tepi kain orang tu dah tak wujud tau. Sebab sekarang zaman dah moden, kita yang nak diri kita ni terkenal, selebriti, artis, politician. Jadi mestilah orang nak ambil tahu kan. Apa jadi gaduh ke apa, biasalah tu nak ambil tahu. Sebab kita yang membenarkan expose diri kita, very socialite, expose everything. Kita ibaratnya macam nak terberak pun kita nak cerita. Jadi orang mesti nak bertanya. Jadi orang ni tak ambil bukannya jaga tepi kain, just nak tahu. Jadi sebenarnya tak salah lah kita nak tahu, cuma jangan sampai kita ni macam membesarkan perkara tau yang sebenarnya tak perlu. Contoh macam kedua belah pihak dah berdamai, dah delete, settle, dan tak nak discuss apa-apa. Sebab kata Mahathir tak payah discuss lah, tak payah bincang lah, tak ada apa, dah settle. Tapi ada pula pihak ni, kenapa ya? Nampak pagi tadi, dia ambil seorang punya video, dia ada side punya video, dia edit macam berbalas-balas. So, ada pihak yang nak escalate, memburukkan keadaan, mengeruhkan keadaan, menggunakan poin-poin ni untuk menaikkan laman sosial masing-masing. So, orang yang jenis begini sebenarnya dia sikap dia terkutuk lah, tak bagus. Terkutuk? Ya, dia nak melaga-lagakan orang. Kenapa nak jadi macam tu? Orang dah berdamai dah. Kedua belah pihak dah berdamai. Kan? Yang karakter utama lagilah damai. Betul. Karakter utama lagi damai. Jadi yang kita nak tahu apa berlaku sebab kita ni nak ambil iktibar. Supaya tak berlaku kat keluarga kita, dekat diri kita. Iyalah. Semua orang nanti akan tiba masanya bertembung tau keluarga. Anak nak kahwin, paduai apa semua akan bertembung. Mesti jumpa. Jadi ini jadi pengajaran lah sebenarnya. Jadi kita ni tak faham. Bila sometimes kita rasa bahan tu lawak, bagi dia mengejek kita ke? Sebab budaya yang berbeza, mindset yang berbeza, semuanya berbeza. Jadi itulah sedikit. Jadi banyak berpatah-patah uncle ni bercakap. Yelah, cuma sebenarnya nak tegur yang tu, janganlah guna benda ni. Siapa yang dah pergi repost, combine buat tajuk ini saya tim A, ini tim B, stop it lah benda tu kan. Tak bagus. Kita ni just macam nak bergaduh-gaduh. Time betul-betul kita ni nak bergaduh nanti masa PRU. So kita gaduh time tu. Dah habis, siapa menang kita sokong. Dia macam tu lah kehidupan kita, baru aman damai. Okay? So main laman sosial baik-baik. Ingat tu uncle nasihat. Supaya jadi manfaat, bukan jadi dosa laman sosial tu. Okay? Sambung cerita buat. Nanti uncle marah lagi. Uncle bebas sampai malam kan? Tak faham dah bergaduh. Sebab boleh. Sebab boleh. Kan dah explain tadi, pertembungan dua budaya, mindset berbeza. Masa dan keadaan yang salah tu je. Try nak adapt lah. Dan okey lah. Try nak adapt. Ya?
Kalau korang kata kita tak ada ke tim ni, bukan korang. Kak Yati ni, Kak Yati terus terang Kak Yati cuba protect family Kak Yati. Cuba protect, itu pun sebab orang minta pandangan. Kalau orang tak minta pandangan pun Kak Yati tak ada ni. Tak ada nak lebih-lebih sangat pun. Kak Yati tak nak tahu keluarga bahagia yang, walaupun dia bukanlah kita panggil kita punya darah daging, tapi bila kita tengok kan adik dengan adik ipar kita bahagia, kita tengok mak kita bahagia, kita tumpanglah bahagia walaupun kita ni tak mampu nak mengulurkan RM1 pun kan. Ya, kalau korang nak komen sat sana kurang ke, sat sini yang lebih ke, just biar je lah korang just tengokkan je lah. Tapi cannot deny, bila benda tu dia jadi burst, orang for sure dia jadi emotional lah. Kan? Uncle tak perlu nota. Tak. Uncle RAM besar ke? Uncle RAM besar dik. Yes. RAM besar. Dia pakai cloud lagi. Pakai cloud. Uncle pakai cloud. Itu beli tu baik tobat. Tak, dia macam ni. Nota-nota ni sensitif lah Kak Yati. Ya. Betul lah. Orang tengah sedih lah sebenarnya. Kan? Tak maulah kita. Kadang-kadang kita rasa lawak, tapi ada orang rasa serius. Itu masalah dia. Kan? Nak apa ni? So hopefully yang mati dia nampak? Mana? Dia dah indah, Mak? Janganlah. Dia datang sini nak manja je dengan Mami. Dah tak puas hati dah. Cakap dah, dia ni tak stable. Dia apa dia? Royak. Royak. Jangan. Dah laju dah. Dia nampak perut dia. Dah laju dah. Ini jauh sikit. Ini jauh sikit. Ni pun sibuk nak main buntut di sana. Mana? Nini nama saya. Alamak, ya ke? Hidup uncle. Macam itulah. Ya, ujian zaman-zaman laman sosial macam ni lah korang. Kalau zaman dulu kan, kalau kita tak puas hati ke apa, paling-paling terdekat Ipaduai je tahu. Ini dah sampai ke Sarawak, sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand, sampai ke Singapore. Alamak. Macam gitulah. Kata panggil saya ke? Alamak. Nini ke tu lah. Uncle tak kosong ni. Uncle tak kosong. Uncle tak kosong. Uncle nak hidup damai korang. Uncle nak hidup damai. Uncle dah penat dah dengan sandiwara orang. Uncle dah penat dah kata dengan sandiwara. Itulah. Uncle ni macam ni lah. Tapi nasib baik ya di zaman-zaman dulu tak ada laman sosial. Tak ada rasa lega jugalah. Zaman dulu kau tak puas hati dia ni je. Dia apa? Disihir aja. Ya, cerita pasal tu kan ada juga. Ni lah kisah-kisah tu kan. Lepas tu Kak Yati kata, ya Allah, banyak kan baca manzil. Janganlah korang benda-benda macam ni. Janganlah. Tak larat lah. Kak Yati rasa macam dah terlalu, Kak Yati rasa korang pun sama kan. Terlalu banyak drama, terlalu banyak episod. Korang rasa dah tak terlayan dah episod keberapa pula ni. La ilaha illallah, ingat dah habis macam tu. Tak habis cerita Rosyamno tu. Ingat dah habis. Cerita Rosyamno bagi dia cerita. Walid pun tak settle lagi. Walid settle dah? Walid dah settle dah, masuk jail. Walid dah settle ni. Yang tak settle sekarang, Indonesia memang tengah bengang kes-kes Walid ni. Dia kata kan? Kita perli dia. Tak ada, tak perli korang. Orang Indonesia dengan terasa. Dekat Malaysia ni memang ada je orang pelik-pelik. Semua tempat ada. Bukan Indonesia je. Tak ada siapa perli siapa. Nampak tak korang? Negara cerita Walid je bergaduh dah. Kita. Nampak tak? Itu baru cerita dua negara ni. Drama yang baru ni mula Kak Yati. Iya, adik-adik aku pula. Jom Kak Yati, datang sini. La ilaha illallah, aku cakap. Aku macam tengok diri sendiri. Tak, aku macam tengok diri sendiri. Betul? Kenapa? Apa muka Masyam? Dia nak keluar tadi. Tu tak nak ikut. Cakap meh ikut. Anak, masuk balik. Ya, Kak Yati macam tengok diri sendiri. Dah, masuk. Kau kami kat luar ke tak? Saya suka episod makan-makan je Kak Yati. Kan? Anak Kak Yati aku tudung. Tak larat lah. Korang janganlah sebut-sebut figure tu. Kak Yati ada juga apa tu, bagi reminder lah, apa, gentle reminder pada Kak Yati punya sibling siapa semua. Kita ni kalau boleh, sebab kita faham tu ahli keluarga kita, tapi bila bukan melibatkan apa tu poket kita kan, kalau boleh kita tak payahlah nak ni sangat. Takut jadi
Takut panjang lebar. Yelah, kalau korang tengok yang menangis, yang dah tua bangka ni pun menangis juga sebenarnya. Cuma kita buat kat belakang je lah, dek. Buruk sangat rupanya makcik ni kalau menangis. Aman ni watak Kak Yati. Tak. Aman ni bukan watak Kak Yati. Aman ni actually dia adalah watak mak Kak Yati. Cuma orang tak kenal. Kak Yati punya watak, punya watak apa ni? Watak ni? Tak ada, dah tukar. Dah tukar. Aman itu adik Kak Yati. Ajah pun tak sangat. Ajah actually dia lebih soft. Dia tak begitu loud actually Ajah ni. Dia soft je. Nak kata warak pun tak lah. Kak Yati banyak buat silat. Ain very soft macam tu. Adik-adik Kak Yati ni yang satu ibu, kita orang ada 6. Kak Yati yang first. Lepas tu yang kedua meninggal dunia, perempuan. Lepas tu adalah Syukri. Lepas Syukri ada Ajim. Lepas tu ada Ajah. Kemudian ada Ain. Last Amani. Tak ada, Kak Yati tak pergi pun. Yang sepi terus tu. Yang sepi terus tu sebenarnya jangan bagi dia bercakap. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Yang paling sepi tu. Tak ada. Kalau korang rasa yang paling tenang, bukan. Itu kita panggil feeder. Kau tahu feeder? Penyampai mohon besar. Insider lah. Insider. Aduh, yai. Tak tenang tu. Dia bukan tak tenang. Kalau orang tengok cerita di belakang pun jadi macam tak syok lah. Tak syok lah kan. Dia bukan enemy, bukan. Kadang-kadang macam korang lah, ada adik-beradik kan. Kau cakap lah dengan mak kat Long. Macam tu. Yang nombor 2 ni sibuk cuik kita. Padahal kita ni malas nak cakap. Tapi sebab yang nombor 2 ni adik kita, kita cakapkan jugalah. Macam tu. Taklah, sebenarnya dia pun masing-masing keadaan, masing-masing tersepit semuanya. Masing-masing tersepit, terkepit, menyempit, semua ada. Terpaksa lah. Terpaksa. Kan? Korang janganlah hashtag tu. Taklah. Maksudnya, kalau masuk kat Yati macam ni, orang yang nampak pendiam, contoh adik-beradik kita lah, nampak pendiam je, doesn't mean dia tak boom tau. Dia boom juga. Cuma cara dia boom tu mungkin berbeza dengan cara kita. Kan? Kalau macam kat Yati ni, kalau boom, either kat Yati buat silent treatment, dia diam je macam tu. Ataupun melalak. Pilihlah salah satu. Kan? Kak Yati nak open house lah ni. Konon nak pergi pukul 12. Tunggulah nak Kak Yati ni. Tak siap lagi. Nak aku tu siap 2 jam. Mengalahkan Era Fazira. Tak tahulah kalau turunnya lawa macam Era Fazira. Tak tahulah. Yang senyap tu merhati. Sekali buka mulut habis. Dia macam ni lah. Semua orang ada kepentingan masing-masing. Itu je Kak Yati nak sebut. Kan? Semua orang ada kepentingan masing-masing. Kepentingan tu maksudnya maybe nak jaga keluarga, nak jaga periuk nasi ke, nak jaga hati ke, macam-macam lah. Itu maksud Kak Yati kepentingan tu. Nak jaga keluarga. Macam Kak Yati memilih untuk menjaga keluarga. Macam tu. Dah turun, dah sampai dah. Mana brush dia? Adik tak jadi. Adik tak jadi? Kenapa tak ambil brush dia? Adik buat baju tu tak panas ke? Panas tapi ni cari tu. Adik pakai yang simple je. Satu ni Set seluar biasa yang tu. Seluar sokan. Tu tebal tu baju. Adik punya t-shirt ke? T-shirt lah sebab dalam ni dah dinner. Adik ke t-shirt je. Adik bawa brush ya? Mami pinkan brush tu. Kalau tak nak, Mami buatkan tak nak? Tak nak. Nampak anak aku. Tak nak dia. Aduh, hai. Tak nak. Dia sudah pakai brush kat tepi. Tak nak sudahlah. Dia bercakap je sebenarnya. Korang tinggal dia tak bercakap.
Kak Ati sama marah dia. Dek, kau cuba ada reaction. Dek, kau macam batu macam tu. Semua orang ingat kau autism tau. Memang komen. Slow lah. Anak dia ni slow ni. Lembab ni. Kesian. Ada kat OKU ke ni? Aduh, gegam aku. Tapi macam mana? Kak Ati post ni untuk Kak Ati punya sonok-sonok je. Tapi biasalah yang kau post buat apa. Jadi kau kena terima lah. Itu Kak Ati cakap kat diri sendiri. Padahal kau yang post kan. Sekarang padahal muka kau. Macam tu. Yang bongsu memang layan macam tu lah Kak Ati. Betul. Sebab tu kalau yang bongsu ni, dia sensitif lebih. Kalau Kak Ati, the same father kan, Syukri bongsu. Kalau Haji Majah, Hajah bongsu. So kalau ni kiranya paling bongsu setakat ni adalah Amani lah. Amani tu paling bongsu. Dia punya bongsu tu udah siap dah. Kakak nak pakai brush tak? Tayar. Kakak nak mami ikatkan ke? Mami tak tahu. Kalau orang beritahu pun kita buat-buat tak dengar. Kan? Sebab nanti kalau tahu lebih-lebih, dia jadi susah, jadi masalah. Orang akan drag kita. Baik kita kurang tahu, jangan tahu sangat, jadi senang. Orang tak cari kita. Macam tu kan. Buat tak tahu je. Dulu Kak Yati selalu semua benda tak tahu. Waktu buat kata bagi dia, you tahu banyak sangat kata dia. Tu post tu dia tak boleh buat dekat lah dia ni. Dia gigit. Dia nak angkat hati je. Macam tu. Itulah. Uncle ni orang luar. Jadi kena pandai bawa diri lah. Kan? Betul. Over-over nanti orang benci pula. Tak over pun orang benci. Kita diam pun orang benci, tak suka. Jadi kita bercakap lagi orang tambah benci. Jadi itulah. Ada atas? Petang. Sebab tak sempat dah. Nak kena keluar dah. Sebab ni nak balik awal, nak kat rumah. Cuba singgah tak? Ya orang luar lah kan. Menantu kan. Menantu orang luar lah. Lepas tu kes-kes ni macam biras-biras pula. IPA 2 semua kan. Biras IPA 2. Biras lah. You nak Ida biras kan. Dia ada perbatasan yang jelas dekat situ. Perbatasan? Kan? Mami nak ambil kan? baju ni. Kadang tak pakai push lah. Ya ke? Usman Raisa. Saya nak tahu Usman Raisa. Tak nak. Kenapa? Tak nak. Alia dan Usman tu? Tu Usman. Nampak? Dan Alia. Ni baju Alia, baju TikTok kan ni? Wow, adik. Wow, adik. Hai, adik. Hai. Adik tengok. Rosak baju. Alia. Tak cantik dah macam tu. Tak cantik dia macam tu dia. Dah 2 push. Dia kan tak tegak adik. Tak nak bend. Ni nak. Tegak. Tudung adik tak buat style sikit? Tak apa. Tak nak style. Tu semua. Lapar lah tu. Tak. Do you not wear socks? No. I don't care. Dia mula 12.5. So dekat KL tu je. Razak. Tak adalah. Uncle kahwin hutang. Hutang kredit card. Sebab yelah kehidupan biasa je. Uncle. Banyaknya viewers. Ramainya orang. Ya ke? Tengok memang biasalah diorang tengok mami tadi. Tapi dah. Ya ke? Ya. Ramainya. Kenapa tiba-tiba ramai orang hari ni? Mungkin sebab dia nak tengok daddy handsome ke tak? Ni baju, ni Captain Batik, ni semua TikTok girl. Baju TikTok girl. Baju lama kan? Macam tu. Dia macam mana, semua orang ada cerita dia sendiri kan. So kalau you tanya uncle kahwin kaya ke tak kaya. Tak kaya pun. So sampai sekarang ni alhamdulillah rezeki tu kiranya mewah lah, selesa macam tu. So kena hard work sikit lah. Habis study, kerja. Lepas tu dah habis kerja dengan orang, learn, get experience apa semua. And then baru start buat business sendiri lah. Business sendiri pun dalam 5-6 tahun macam tu. So tenang-tenang je. Hutang kahwin kredit card lah. Sebab very typical, common kan. Common parent ni, typical parent. So kalau kahwin tu kan mereka ni nak buat grand. So bila nak buat grand, kita ni pula time tu nak kahwin
tak nak bising-bising gaduh banyak isu apa semua kan, pening kepala. So kita ikutkan lah, nak khemah 15, nak kena reno rumah sikit, nak itu nak ini, so kita ikutkan lah. Yang penting kahwin. Yes, yang penting selesai kan. So dah habis tu fokus lah bayar hutang. So after 5 years tu barulah dapat usmah semua, and then start lah live dekat situ. Bisnes kami sendiri, kami ni saudagar tudung, jual tudung. Ini kita ada skincare. See my skin? Kita ada skincare sendiri korang. Kerja je dengan sendiri. Uncle Uncle zaman sebelum Sokmed ni, Zon Sentol, kawasan wilayah, not bad lah, kenal. Dia sampai ke budak bangsa Ampang tu, tu kalah sikit lah. Tapi kalau you tanya zon wilayah bahagian Sentol, Batu Ampat semua tu, kira nak sampai ke Jalan Ipoh sikit tu, memang orang kenal lah uncle ni. Sebab kerjanya duduk tepi jalan jual goreng pisang. Saya tak kenal kan macam tu. Yelah, uncle lah, senang lah cakap korang. Lagi satu nanti, sekarang sibuk-sibuk cakap apa, terlalu muda lah apa semua, takut timbul riak pula kan, takut perasan. Jadi biar uncle kan, supaya kita sentiasa ingat lah umur kita macam tu. Uncle orang Sentol. Dia tak sebut Sentol tau, Sentol. Dia Sentol. Sebenarnya sama je dengan Ida sekolah dekat Sentol, Bandar Baru Sentol. Sebenarnya kenal je ayah dia. Ayah dia pun meniaga juga, sama meniaga. Meniaga air tebu. Kita orang meniaga Sentol. Uncle sekolah Methodist Boys School. Nak